Okey, nasi minyak. Masya Allah, ni untuk suri-suri rumah. Oh. Ni saya nak buat nasi minyak juga. Kita masukkan bawang dalam 2 biji. Bismillah. Dan bawang 2 biji lah. Dan kita masukkan daun korapoleh ataupun daun kari. Kat nasi kita pun halia dengan bawang putih juga lah. Nasi minyak lah. Okey, tengok ni. Kita bagi sampai bawang putih dengan halia hilang mentah nasi ni lah. Kayak panas dua cawan ni sebab beras dia 2 cawan. Jadi kita masukkan ni sup bunjuk tulang lah. Tulang lah. Tunggu. Dalam tu. So kita tunggu dia sampai dia mendidih. Ayat kita dah mendidih. Tengok ayat kita dah mendidih. Baru kita bersusu. Bersusu agak-agak aja lah. Kan? Kalau nak lemak lagi boleh lebih sikit sebab kita masak sendirian. Dan kita masukkan beras. Sebelum tu kan kita dah buh dah tadi garam, kita buh garam lah. Tengok ni, nasi kita dah mula kering. Mula kering, kita boleh kacau dah. Ada sikit kan.